Seorang rakyat Malaysia, Azrul Nizam Apritson, 30 tahun, dilaporkan hilang dipercayai terjejas akibat kejadian tanah runtuh di Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia pada 27 November lalu. Perkara itu disahkan Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan hari ini selepas dimaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia di Medan. Jelasnya Konsulat Jeneral Malaysia di Medan akan terus berhubung dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat, ia termasuk dengan Polis Tempatan Polres Padang Panjang bagi mendapatkan maklumat terkini mengenai operasi mencari dan menyelamat. Kementerian juga menasihatkan rakyat Malaysia yang berada di Sumatera Barat untuk sentiasa mengikuti semua arahan daripada pihak berkuasa tempatan selain menjauhi zon terdedah kepada tanah runtuh dan banjir, terutamanya laluan padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai yang masih ditutup. Pada masa sama, rakyat Malaysia yang kini berada di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mendaftarkan kehadiran mereka dengan Konsulat Jeneral. Ia bagi memudahkan pemberian bantuan dan komunikasi yang tepat pada masanya dengan menghubungi talian yang tertera yang beroperasi 24 jam.